Video. Okay. Okay, stop. Ready? Sabar, sini sikit. Okay. Aunty, sini sikit. Okay. 1, 2, 3. Borak. Bila kita jumpa Oi, sabar. Alkisahnya gerimis halus yang turun membasahi bumi Seoul tidak sedikit pun melenyapkan teruja di dada. Destinasi pertama kami hari ini adalah ke kedai sewaan Hanbok yang terletak berdekatan dengan Istana Gyeongbokgung. Kalau salah tolong betulkan. Maka dalam kedai sewa, suasana cukup meriah dengan pelbagai manusia yang nak cuba pakai baju tradisional Korea. Maka saya teringatlah zaman saya pergi belajar buat tanjak dulu. Memang semua orang berbusana lah memakai tanjak, memakai baju pahlawan Melayu. Jadi dekat Korea ni satu usaha yang baguslah daripada kerajaan mereka dalam memperkenalkan budaya dengan memberi tempat istana lama dijadikan sebagai background lah kalau siapa-siapa nak ambil gambar merasai suasana budaya di Korea itu sendiri. Jadi alang-alang sampai Korea, saya dan isteri sewalah baju ni. Dan kita ni macam jadi pengantin kan. Pengantin kan dia akan pakai baju tradisional dan ambil gambar. Kita berhoneymoon lah. Sampai masa kita akan berhoneymoon dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ni kita kat mana? Palace. Kat mana? Gyeongbok Palace. Ya, betul. Gyeongbok Palace. Gyeongbokgung tu istana. So dia sama ada Gyeongbok Palace atau Gyeongbokgung. Bayar dia. Kena bayar. Jadi bila bercerita buat pakaian ni, tuan-tuan, puan-puan, dalam Islam, suami isteri itu berfungsi seperti baju. Jadi apa fungsi baju? Pertama, menutup aurat dan menutup aib. Maka suami isteri tutuplah aib masing-masing. Perempuan jangan share kisah tidak bersyukur dengan nikmat suami di media sosial kerana ramai ahli neraka itu bahan bakarnya adalah wanita yang tidak bersyukur. Suami pun sama. Tutuplah aib isteri kerana manusia itu tidak sempurna. Salinglah menutup aib masing-masing. Bukan menjalak kain tunjuk kudis pada dunia. Kerana janji Allah, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. InsyaAllah. Okay, so fungsi baju ada 5. Tadi pertama menutup aib. Okay, kedua fungsi baju ni melindungi tubuh daripada panas, dingin, kekotoran ataupun terluka bila jatuh kan. Pakai baju kalis peluru, pakai seluar jeans kena naik motor, pakai baju yang tebal sikit. Maka semua itu melindungi tubuh kita daripada bencana daripada luar, ancaman daripada luar kan. Maka suami dan isteri pun bersamalah. Bila analoginya seperti pakaian, maka suami dan isteri berperanan menjaga kehormatan diri pasangan daripada terjerumus ke dalam maksiat, fitnah dan perkara yang mencemarkan maruah keluarga. Okey, yang ketiga, fungsi baju sebagai kemesraan. Kenapa mesra? Sebab baju ni adalah makhluk yang paling rapat yang melekat dengan tubuh manusia ini. Menggambarkan keintiman, kehangatan kasih sayang dan rasa selamat apabila berada dekat dengan pasangan. Maka begitulah fungsi baju.
kan suka lompat. Cepat lompat. Buat je. Bella. Kamu datang kumur bagus juga. Maka begitulah fungsi baju. Dekat tu. Baju ni memang dekat lah kan. Dekat. Jadi suami isteri salinglah dekat mendekati. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan, yang rapat kita mesra-mesrakan, yang mesra kita serasi-serasikan. Okey, yang keempat, apa fungsi baju? Sebagai hiasan dan keindahan. Kan, kita pakai baju sebab baju tu cantik. Kita takkan pakai baju yang buatkan kita nampak hodoh. Kan? Kita nak pakai baju nampak kemas, nampak indah. Pakaian menjadikan seseorang nampak segak, kacak, cantik, cute, comel, kemas, indah. Maka pasangan yang baik akan saling melengkapi, saling memuji, saling memperelokkan sifat antara satu sama lain di hadapan masyarakat. Itulah fungsi pakaian, tuan-tuan. So itulah lebih kurang fungsi baju. Dan baju ni bila dia melekat dekat badan kita, kenapa kita pakai baju? Sebab baju tu berfungsi menjaga aib kita. Tapi jika baju koyak, nampak kemaluan, maka orang akan buang baju itu. Begitulah perumpamaan bab cerai dalam Islam, yang mana apabila pasangan dah tak berfungsi untuk tutup aib kita, untuk jaga maruah kita, untuk cantikkan kita, walau dah basuh tetap nampak kotor, nak jahit pun dia masih lagi tetas lagi, maka menjadilah baju itu sebagai kain buruk. Cerai itu taklah haram, tapi berbaik itu adalah perintah Allah. Menjaga silaturahim perintah Allah. 3 hari tak bertegur siapa, tak cium bau syurga. Berdamai itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, baju rosak boleh dibeki, boleh dibasuh, boleh dicantikkan semula. Maka begitulah pasangan kita. Jika kita mahu pakai baju itu walaupun sudah terkoyak, kotor, usahakanlah agar baju itu kembali cantik dan selesa dengan cara kita basuh ke, kita jahit ke, kita auta ke, trim ke, kan, gosok dengan striker. Yang penting bergayalah dengan menutup aurat. Jadi akhir kata, sebelum korang tanya dalil, mana ni abang kata mayat, pakcik kata mayat, ambil kat mana ni yang mengatakan suami isteri ni macam pakaian? Pandai-pandai je reka kan. Hadis mana hadis? Sebenarnya kalau kita rujuk Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187, memang ada Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Allah sendiri yang gunakan analogi ni, tuan-tuan. Jadi suami isteri tolonglah saling jaga aib masing-masing, saling jaga maruah masing-masing, saling berfungsi, saling mencantikkan satu sama lain. InsyaAllah suami isteri yang macam ni akan dapat til jannah lah. Kita jumpa lagi di lain video. Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat, sabar atas segala kesusahan, ikhlas dalam segala amal, dan khauf terhadap segala dosa. Jumpa lagi. Woha.